trail ni. Salah ni trail ni. Tunduk. Alamak. Apa? 1, 2, 3. Biar aku datang. Aku datang gelak. Guru. Woohoo! Woo! Okey, teruskan explore. Teruskan. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni aku akan share dengan korang. Aku tadi beraktiviti. Sebenarnya tadilah dah lepas. So ini adalah keadaan selepasnya. Yang mana tadi kita ada masuk off-road, kita explore banyak-banyak tempat lah juga kan. Berpeluh-peluh juga, puas hati lah semua kan. Dan of course kalau kita nak berseronok tu, kita kena gunakan motor yang paling seronok sekali. Yang tak lain tak bukan, inilah dia. Ini motor aku, iaitu Aveta Marvel 150 yang dah dimodifikasi untuk kegunaan yang lebih off-road. Let's go! Hai guys. Wah. Hari ni kita orang pakai motor. Bukit Ramli. Ya. Weh, itu dah macam hard enduro punya style tu. Selalu orang nak panjat-panjat batu ke macam tu. Navigate. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Naik datang-datang je dah. Panjat dah. Okay, kita ada kiri ni kalau nak simple sikit. Kita straight lah. Weh, jangan jatuh Okey, kiri. Alright. Hai. Okey, kita masuk dekat kawasan Seagull Trail. Wait. Pilih difficulty. Dia straight atas. Follow. Okey ah. Okey. Okey ah. Alright. Okey, ni kita masuk kanan. Masuk kiri. Okey, ni straight ah. Okey, ada monyet di hadapan. Okey, ada obstacle. Okey, depan lalu. Apa jadi dekat belakang?
Okey semua. Ya dah. Boleh ya? Oi, aku punya ni bergerak pula. Okey, semua dah regroup, okey. Nampak dalam video macam senang kan? Okey. Woi, apa yang bergelak ketawa kat belakang tu? Okey, masuk kiri. Oh. Tahu dia. Kita ada jalan tak? Oh, okey, salah weh, salah. Patah balik. Saya balik, ni rumah orang. Minta maaf, jalan. Woo. Okey. Sini. Yang gobe tu boleh turn tak? Ni mana jalan dia? Boleh ke lalu tepi rumah orang Kalau route dia bagi lalu belakang Boleh tepi rumah dia boleh Jangan bising sangat Oh, okey. Ini trail dia teruknya ni. Nak try tak? Ada tu jalan tu. Kau serius lah? Kau jalan-jalan kan masuk semak kan? Yang kiri tu memang ni gaung tu. Tak boleh Oh, trail ni salah ni trail ni. Okey. Tak apa. Tak boleh Kalau tak boleh tak apa. Okey, kena tolong tarik motor aku. Tolak. Okey. Cun. Thank you. Boleh. Dari sini Ya. Okey tu. Acik tu tengah scam je tu. Sekejap aku tengok ni map. Ya naik atas je. Sini je, atas ni je. Let's go.
So kita nak ke kanan. Tu dia ada signage tu, Bukit Ramli. Naik sini. Mencari Ramli. Oh, panjat ya. Okay ah? Okay, you okay? Okay. Apa dia? Depan ni lah. Ni kira ni straight. Lepas tu U-turn dah sampai dah. Teruskan. Jalan tutup. Kita boleh tunduk. Tunduk. Wait. Kau tengok. Aduh. Okey, atas. Okey, kita dah sampai kat Bukit Ramli. Alhamdulillah. Woi, dah jatuh. Woi, apa tu? Itu kau punya brake belakang. Alamak. Oi. Tolak dulu. Sana. Tolak sana. Jom. Macam mana weh jatuh? Okey. Okey. Intense gila kan? Yang dah jatuh dia kena jatuh. Sap, macam mana boleh jatuh? Macam mana boleh jatuh? Aku tertekan brake depan sikit je tu. Oh, brake depan lah. Ni kau kena tolak dulu ni. Kan? Okey, nasib baik okey. Tak patah, okey. Ni lah bengkok ni. Tu lah, kena pegang, tarik. Ya, tunggu. Kau tangan semua okey? Okey. Tangan semua okey? Sebab aku lepas. Okey. Gila, nyala 6-7. Babi lah, nasib baik dia ajak sini dulu. Kau dah ajak Gabriel, aku balik je. Kau lambat sangat. Tinggi kan? Panjat banyak kan? Serius tu. Dia kan fun. Torture. Real friend dia tak ajak berdepan, dia ajak berdesapa. Dia punya incline tu okey kan. Tapi dia lompat batu-batu aku cakap, ui. Keras kan? Aku risau. Ya kan? Mindset aku fun je. Kamu tolong gambar ni. Dia depan dah lepas. Belakang dia turun. Tapi aku punya jam dia check. Are you in workout? Tarik dia tu pasti kau. Trying hard to break the tie, but it
Yui, apa first impression bawa fun bike Marvel ni? Marvel ni Ha. memang fun lah. Memang fun lah. Lagi aku tak boleh jaga lagi. Tak boleh. Fun kalau kau pergi kerja kan. Okey lah. Tapi off-road. Masak macam ni. Dia nak motor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perjalanan kita. Aku lagi lah kena lead ni. Ya. Okey, kita nak lalu mana ni? Kata nak explore jalan baru. Tapi ada tu, ada palang tu. Kan tak lepas pula kau. Alright. Ada intense lah. Kan betul ada ni. Jap. Tak, kita turun kiri. Pusing. Ni macam mana Kobe ni? Boleh Kita fun bike tak apa. Boleh tu? Alah, boleh tu. Motor ringan. Okey. Tunggu Okey, ni kelebihan fun bike Kita sengatkan kepala je. Siut. Di mana dua orang lagi? Okey. Okey, limbo. Alright, let's go. Okey, kiri Okey semua okey Nak pakai Google boleh? Boleh. Ada orang boleh tanya dia. Okey Okey Kiri. Okey, hati-hati. Jangan masuk dalam tu. Okey, aku dah tak nampak jalan kat depan tu. Bukan. Apa barang jalan sama. Kat bawah tu ada tasik. Boleh turun Boleh. Jom. Jangan masuk dalam tasik Tepi tasik je. Jangan fikir, turun dulu. Lecak. Gila. Nice tu sini. Siapa nak mandi? Okey. Ini tak ada dalam map kita jalan Betul. Dia tak ada dalam map. Ada orang lalu. Tak risau lah. Ni baru betul explore. Melintang. Weh, diam. Lembu tu tengok. Dia perhati. Let's go. Okey, jangan masuk kiri.
Ini sebelum hujan. Kalau hujan. Okey, kita masuk kanan. Kanan. Let's go. Tempat tadi. Tapi bukan tempat tadi lah. Tempat tadi tapi bukan tempat tadi. Tapi bukan dia. Okay, easy. Woo! Semua selamat. Okey ke? Depan. Dia 4x4. Dia cover bermain off-road. Kanan lah. Betul ke? Kita boleh try kalau nak. Aku rasa ni Zek. Depan ni. Tak ada jalan. Ini bukan kawasan ni pun. Tapi kalau kita nak buat boleh. Jom. Okey. Explore. Bismillah. Gear 1 gear 1. Jangan salahkan aku Gila kan? Masih berusaha. Guru. Apa? 1, 2, 3. Naik. Naik dulu. Okey. Okey 1, 2, 3. Weh, yang tu pula ke? Jangan kau tadi. Apa sih kalau kau nak aku tunggu sini. Aku tunggu sini. Dia pun dah bagi warning kat aku You are leaving the trail. Yang aku pergi explore belah sana jap. Okey. Okey, sini okey. Terbaik movie terbaik dia langit. Lawa, serius lawa tempat ni kalau shoot. Jom kita main tanah tu. Weh, kau tengok tu. Macam ada lembu ke apa di jalan. Weh, melekat weh.
Tapi motor ringan, okey. Siapa yang dah mengah ni? Ada teruk siut. Tak, bagi aku jalan-jalan sekejap. Ada tasik lah kat sini. Tak cukup kotor ni. Pusing lu. Ini dah macam Red Bull Romaniacs. Macam mana dong U-turn macam tu lah. Damn, this is playground. Best. Nak kena rehat kat ni. Kau lah tadi. Explore. Weh, dah tukar tayar off-road, nice lah. Tengok senang babi tinggalkan aku. Tapi Yui power lah. You power. Power. Azmi pun struggle lah kita ni. Dia boleh lagi lah kat ni. Tapi aku dah macam carut lah. Kau mesti anak macam ni. Tadi kalau kau stop memang akan jatuh je. Betul. Kau kena keras je. Kena gerak. Yalah, dia dah mati. Ya, ada baju off-road yang macam ni yang sampai atas pun ada kan. Dia pakai Pakai ni apa? Coverall. Kau pakai yang full set tu Faris. Atas tu babi. Weh. Masak tu oven tu. So apa komen Kobe? Kobe best ke tak? Dia alhamdulillah lah, dia ringan lah daripada Suzuki tu. Kalau Lagi ringan Kalau kau bawa di RZ 4S tu, say berhenti guru. Hentikan guru. Teringin nak tengok apa macam pro rider kan bawa motor aku. Apa jadi yang motor? Mesti melompat-lompat kat sini kan. Tak ada, aku dah tengok semalam. Kalau noob lompat motor apa 450 yang motocross punya pun barai kat. Jatuh. Brrr. So dia kena ada skill, betul. Bukan motor, skill kena ada. Wah, lain macam panas ni. Kita dah sampai dekat ni kan, dekat apa? Morocco kan. Morocco. Rally Dakar. Semua dah bawa pergi sini. Fitness. Kita buka rasa ni adalah latihan dia. Sedap. Dia kan. Besar tayar tu kan. Tayar kita dah macam ni je. Itu aku kata ni sangkut ni. Ui, tapi kalau hard enduro tu memang panjat benda macam ni lah. Dia angkat naik ni lah. Gila babi tu ni kau naik. Aku rasa Kobe tu boleh. Cuba try. Try dah Faris. Saya aku nak. Cuba. Boleh naik, dia bagi motor tu kat kau. Itu betul terus sign kontrak ah. Wow. Oi, gila. Tak ada naik kat sini kan dia.
Gear 1 main jalan. Lepas tu sampai atas tu. 10 je kat rumah. Tak, yang itu yang lepas. Yang tak lepas tu, yang motor dia berguling-guling daripada atas tu. Gugu. Woi, 50,000 woi. Aku rasa tempat yang macam ni dia punya route dia sentiasa berubah sebab lori korek kan. Tu yang dia tak ada dalam tu. Korang tak payah basuh tak apa. Aku motor sendiri je dah terbasuh. Motor aku tu nak pergi kerja ni. Ikan mana lah. Water. Nak turun nak level yang lagi tinggi ke macam mana? Itu naik. Kalau nak naik lagi boleh. Semua masih in one piece Ini bukan AI babi. Siapa kata AI memang terima. Nanti snap je. Nanti snap je. Masuk air masing-masing. Nak masuk air pun jangan lama-lama. Nanti masuk air hujan pula. Kalau ragu-ragu throttle je. Oh. Akibat dia kalau bawa motor macam ni. Oi, mentang-mentang Yui tak ada dalam ni intercom. Derus Rui. Biar aku datang, aku datang gelak. Guru. Aduh. Baik. Tak ada jalan kami besar ni. Ini lorong motor. Apa benda? Orang tengah berseronok. Tapi nasib baik kan ada batu. Woo! Weh, ini ada peluang kita main hujan ni. Dah sejuk-sejuk je kan. Tak. Weh, enjin mati pula. Okay. Weh, apa ni? Aku missing depan. Tak, korang turun tu. Aku lah dari belakang. Turun. Go. Come on. Come on, Yui, come on. Boleh. Yui, come on. Boleh. Okay. Seorang sangkut. Weh, kau tinggalkan dia budak ni Okay. Kenapa tekan? Okay, jap. Okay, aku tarik. Okay, 1, 2, 3. Oh. Sangkut enjin. Tak apa. Turun dulu kita angkat. Okay. 1, 2, 3. Alright. Okay, selesai. Settle. Sekejap. Gear kosongin gear jap. Kontrol depan. Oh, boleh start Aku punya tak boleh start tau kalau ada gear. Weh, memang dah nak hujan
Sangkut lagi. Sini, sini. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Turn. Okey, sini. Okey, break belakang. Okey, ni straight je. Jalan tu. Straight je. Biar aku duduk belakang. Bawa apa tu? Tayar ke apa? Betul. Straight je. Betul. Terus. Kanan. Kanan. Woo! Cukup. Cukup, kita dah kat jalan raya ni. Jangan main-main. Kanan. Ya. Sebenarnya ni apa, exhaust kau tambah horsepower. Kita jalan je. Kalau nak basuh tayar boleh masuk dalam tu. Guru! Hentikan guru! Ini tak keluar ni. Betul, ni boleh confirm. Jalan tu. Kau kena laju je weh ni. Ini tempat cuci tayar weh. Woi. Boleh? Tak tahulah. Come on. Masuk. Yeah. Come on. Yeah. Dah, jom jalan. Okey weh, ni fast trail. Depan tu. Macam ada tempat lompat lah guys tu. Ni. Tapi tengah-tengah tu kosong tau. Kalau nak kena buat. Ini barulah. Dalam tu ada fire. Uish. Batu. Hati-hati. Woi. Hati-hati. Woi, lepas ke tidak tu? Woi, korang kat mana siap? Woi, aku kat sini woi. Woi, naik atas ni. Boleh.
Slow. Okey, teruskan explore. Teruskan. Dah sangkut dah. Okey, nice. Okey ah. Ada mamak ni kat dalam ni. Oh, tak mati. Okey. Berhenti loh. Boleh? Jangan ikut longkang, jangan. Kita dah nak sampai puncak ni. Sangkut lagi. Perlu rescue ke? Dah. Wait, dah nak sampai dah mamak tu ni. Wah, kuasa ni dah paling tinggi lah. Dah cukup dah. Hentikan guru. Hentikan guru. Tak, kau tengok ni route dia. Sebenarnya yang tanah-tanah tu dekat sebelah dia. Kita tak masuk lagi. Yang tempat yang kita shoot tu bukan kat sini, sebelah ni. Tapi tak tahu macam nak pergi. Boleh turun situ ke? Macam ni kan. Kau jangan buat hal ni. Buat hal lah. Aku dah mamak. Mental dah minum air. Weh, turun pun hati-hati weh. Dah sampai dah. Dah kita dah sampai dah mamak tu. Tu dekat bawah tu ada mamak. Jom kita turun bawah. Tahu-tahu dah sampai kat sini kan. Ini kira boleh jadi spot lah kalau korang nak test apa off-road kan. Dia open lah. Macam sial. Tapi kan tadi kita daripada bawah ni, yang daripada tempat kita main air ni, sebelum masuk air baru 12 minit. Tak ada penat sangat. Tapi penat tak? Okey, ni mamak betul lah. Mamak for real lah. Turun bawah ni kena hati-hati lagi weh, sebab lubang tak nampak sangat. Dia best dia bateri full. Tak, aku punya brake belakang lock tadi ada batu melekat kot. Aku duduk depan ni selalu missing the fun lah. Korang jalan lah. Go.
Macam tengah lumba rally lah. Oh. Come on Yui, come on. Yui dah sangkut. Boleh. Okey. Okey. Tak off-road lah, tak basah. Sana. Tadi kan kita naik sana. Ke kau nak explore lagi? Nak explore lagi ke? Weh, kita tak masuk lagi Kelam Sawit. Mama tu. Boleh. Yui kena ikut aku. Kau berhenti pula Nasran. Okey. Sana. Ke korang nak explore lagi? Okey, ni straight je. Boleh jalan. Jalan. Dah masuk jalan highway. Race. Weh, apa Nasran kat belakang? Masuk air. Jangan ngelat. Ini dah sungai kita. Alright. Mama for real. Mama for real. Pukul 12. Tapi mamak ni special sikit tau. Kiri. Sini. Okey, masuk dalam. Kiri. Tak ada keluar depan tu pun. Tak. Betul. Ni tak tipu. Ni pass by. Okey, sini boleh test speed. Ah. Weh, sini. Naik atas. Dia patut ada lagi.
tak ada dalam intercom kan. Mesti dia paling menyumpah sekali. Quit the game. Ni betul. Ha. Jangan. Ah, come on. Hey. Dion. Betul lah, tukar exhaust ada power lebih sikit. Masuk. Alhamdulillah. Weh, kau punya memang kena masuk tu. Let me fall on the road, trapped inside, I can't fight anymore. Let me breathe. Lost before I'll be Okay, so itulah dia sedikit sebanyak kita punya aktiviti off-road yang mana kita dah explore macam-macam juga tadi kan. Dia masuk dalam bukan sungai lah, tapi dia boleh ganti sungai lah. Sebelum aku habiskan video ni, aku just nak share sikit lah apa yang aku dah buat dekat motor ni. Sebab aku janji dengan korang sebelum ni aku nak tunjuk the next step apa yang aku buat dekat motor aku kan. So aku tak ada buat note ke apa, aku just bagi tahu je sekali lalu. So korang boleh tengok sendiri. Mungkin aku pun tak boleh nak bagi tahu orang, nak bagi link ini benda apa yang aku beli ke apa ke, sebab kebanyakan yang aku beli tu try and error. Aku takut bila kau beli, kau cuba pasang tak boleh pasang. Lepas tu kan nanti kau rasa macam nasib scam aku kan. Tapi walaupun aku suka scam dia orang dekat off-road tadi, tapi yang ni aku tak nak scam. So mungkin kau boleh search kat Shopee ke apa. Okay, jom. Okay, start dengan bahagian depan. Ini aku pasang windshield yang memang gelap. Kemudian handlebar. Okay, handlebar ni aku dah tak pakai handlebar CRF. Aku pakai handlebar Aveta Ranger Max. Ini Aveta Ranger Max punya handle. Sebab CRF tu dia tak ada switch tau. Dekat motor yang sebenar tu kan, CRF 50 tu dia tak ada switch. Jadi dia punya ni, untuk dia punya bend tu dia macam cepat. So dia straight ni sikit, kat sini je straight. Lepas tu dia dah start bend ke sini. Angle sama lebih kurang dengan Aveta Ranger Max ni, tapi bahagian tu je lain. So bila aku ikat brake ni, macam contoh aku ikat brake ni, macam sengit sikit lah. Tak berapa ngam. So sebab tu aku tukar kepada handlebar Aveta Ranger Max. Kemudian aku pasang yang ni, sponge ni. Ni sebenarnya untuk keselamatan tak? Kalau korang termasuk lubang ke apa kan, takut dada terkena kat sini, rusuk kena kat sini kan. So at least ada sponge lah. Lagipun aku boleh letak ni, safe ride don't die. Peringatan. Kemudian kat sini aku ada pakai handguard. Handguard ni sebenarnya lebih kepada untuk macam kalau bawa follow orang ada batu kena ke, macam tu je. Kemudian kalau kena ranting-ranting ke apa ke, dia boleh tahan sikit. Aku tak pakai yang macam bug buster yang daripada tepi tu, yang besi semua tu kan. Nasran pakai yang tu. Aku rasa untuk off-road biasa-biasa, kemudian yalah tak ada lah laju mana kan. So boleh pakai lah macam ni. Aku rasa okey, cukup. Bahagian depan ni of course lah kan, nak cerita pasal brake lah. Ni brake ni, brake caliper RCB. Ini brake hose standard, memang dah steel braided kalau korang boleh tengok. Kemudian master pump pun standard. Kemudian tayar, tayar ni gila tinggi gila babi dia punya ni, track ni. Ini dekat off-road memang ngam. Memang aku rasa this is the best tayar yang kau boleh jumpa untuk 12 inci ada capability off-road. Selain daripada tayar yang memang true off-road lah. Sebab ada je 12 inci kan, tapi tayar dia lebih halus. Yang ini dia besar. Ini saiz 130 aku pakai ni. Dan masuk ngam tak ada masalah. Tak ada kena dekat fork ke apa benda nak kena modify ke, tak ada. Ini plug and play lah. Saiz dia 130, 70, saiz 12. Dan ini saiz 130 ni adalah sebenarnya tayar belakang. Dan untuk model dia adalah Shinko. Ni ada logo Shinko Mober. Ini memang sangat popular lah di kalangan fun bike. Macam dekat geng-geng dekat US banyak pakai ni. Dekat Honda Monkey ke ataupun Honda Grom ke, macam tu lah yang saiz 12. Kemudian tadi kita dah cerita pasal handlebar. Okay, throttle ni kira fast throttle, tapi dia tak adalah pendek sangat. Okey lah, tengok dia punya play. Sampai situ je. Untuk off-road, aku rasa memang kena pakai fast throttle, baru ngam, baru sedap. Okay, bahagian exhaust nampak macam standard kan. Sebenarnya ada tukar sikit lah, aku modify sendiri. Aku potong kat sini. Aku potong keliling ni, pasal aku nak dia lagi dekat dengan exhaust.
Sebab kalau yang biasa tu, yang standard tu, sebab dia tak nak bagi kaki kau panas kan, dia jauh sikit tau. Dia gap dia banyak. So aku dekatkan lagi supaya aku boleh berdiri dekat foot peg yang macam ni. Okey, foot peg ni pun dah tukar. Ni foot peg memang foot peg off-road lah, yang besi, yang tak ada rubber, supaya aku boleh berdiri, dan grip dia memang 100% lah. Tak ada 50-50 kita jatuh kan. So bahagian tank semua masih standard. Seat ni standard warna coklat, aku tukar kepada hitam. Okey, apa lagi? Okey, yang ini. So aku boleh buat review sikit lah sebab dah pakai lama kan. Okey, aku memang suka gila RCB punya suspension belakang ni. Memang ngam teruk punya. Walaupun kau tengok dia punya rubber dah sampai bawah, bottoming, tapi orang kata apa, kalau yang ekstrim lah baru dia bottoming. Dia masih lagi dalam keadaan selesa, dan juga boleh kata nice lah kat off-road. Memang nice lah, lembut juga. Untuk bahagian belakang, ini dah potong ekor, aku dah sunat dia, kemudian aku pasang ni. Ini penting tau. Kalau tak ada ni semua kotor ni belakang ni. So ni ada, ni ganti kepada ekor tu, dan dia functional. Memang bagus, terbaik. Okey, dekat bahagian rantai aku tukar ni. Aku belum tukar lagi sprocket dengan rantai, tapi next aku akan tukar lah, sebab aku rasa untuk off-road memang kena pakai sprocket yang besar sikit. Belakang kena besar sikit. So yang ini universal punya, yang selalunya orang pasang kat EX5. So aku pasang je kat sini, tapi kena modify sikit, nampak? Kena potong kat sini. So baru nice sikit. Kalau tidak, warna hitam plastik je kan. Ni besi. Okey, kemudian tongkat. Okey, tongkat ni, ini dah paling tinggi dah aku boleh buat. So ini 25 cm macam tu, 26 cm. So aku rasa bila kau dah tukar tayar macam ni, dah pakai suspension macam ni, depan pun dah pakai tayar yang lebih besar kan, kau kena tinggi ni pakai mungkin saiz 28 atau 30. Sekarang ni aku pakai apa yang ada je lah. Sebenarnya 25 pun okey, tapi saya ingat dah sikit lah. Side mirror ni macam ni lah. Tapi berkarat sikit dia punya skru. Tapi okey je, functional lah, boleh lah pakai. Kalau kau memang nak tengok belakang saja kan, boleh. Untuk bahagian depan ni aku pasang ni. Yang ini penting juga ni. Ni untuk kita selamatkan, rescue. Rescue motor bila motor tersangkut dalam lubang. Apa lagi Apa lagi aku buat kat motor aku ni? Tapi aku memang puas hati gila dengan motor ni. Apa yang aku imagine sebelum aku beli motor ni, yang inilah, memang macam ni lah aku imagine. Minus kepada dia punya warna lah. Sebab aku macam nak cat warna lain, tapi belum ada rezeki lagi. Tengoklah kalau ada masa, ada rezeki lebih, aku nak cat sebenarnya. Aku nak tukar cover set, nak cat, nak warna yang lebih meriah sikit. Ni sekarang ni memang macam blackout kan. Lawa juga sebenarnya. Aku minat juga blackout ni. Tu yang tadi Yui tanya aku, asal warna silver, biar warna hitam. Itulah sebenarnya sebab aku nak buat warna lain. Apa lagi yang aku buat? Yang ni aku buang kat sini. Kat sini kan ada macam box tu yang ada tempat USB charger tu. So aku buang benda tu. Kiri dengan belah kanan. Supaya aku nampak dia macam lebih cantik lah pada pendapat aku lah. Sebenarnya USB charger tu masih ada dekat bawah seat. So kalau aku nak guna boleh je. Aku boleh rerouting dia kat sini ke, keluar dekat handlebar ke, boleh je. Apa lagi ni aku pasang ni. Ini untuk pedok. So kalau aku nak spray rantai ke apa ke, aku boleh pakai ni. Dia mount dekat tempat absorber ni. So ni pun sama, functional lah. Okey, bagus. Dari segi power motor ni, engine aku tak rasa aku perlukan power yang lebih. Aku rasa okey. Power macam ni pun aku dah happy, sebab dia kategori fun bike kan. Lepas tu dia pakai engine yang tegak macam ni, dan dia injection apa semua, aku rasa okey, memang okey. Engine okey, tak ada masalah. Okey, so itu sajalah untuk video kali ni. Aku harap korang terhibur dengan kita orang punya expedition off-road tadi. Seperti biasa, kalau korang ada soalan, korang boleh tulis kat bawah. Kalau aku ada masa, aku akan jawab. Kalau tak pun mungkin viewer-viewer lain akan jawab lah. Seperti biasa, kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.